Dan tiap-tiap berita dari berita Rasul-Rasul itu, kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, untuk menguatkan hatimu dengannya. Dan telah datang kepadamu dalam berita ini kebenaran dan pengajaran serta peringatan bagi orang-orang yang beriman. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Ayat 120 dalam surah Hud membawa pengajaran penting yang harus diperhati oleh setiap Muslim. Berita atau kabar besar dalam Al-Quran bukanlah untuk dibaca sahaja, sebaliknya perlu ada tindakan aktif oleh pembacanya. Sama ada seseorang itu wajib berhenti melakukan dosa dan larangan Allah atau perlu melaksanakan perintah Allah SWT sebaik mungkin. Kisah nubuah yang terkandung di dalam surah Hud juga sentiasa relevan dengan keadaan masyarakat semasa. Apa yang terjadi zaman dahulu masih lagi terjadi pada zaman sekarang. Orang Islam tidak boleh melihat kisah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang hebat sebagai hanya kisah sejarah sahaja, tetapi wajib ambil pengajaran daripada kisah baginda. Hati dan jiwa Nabi Sulaiman tidak mudah terpedaya dengan kuasa dan kerajaan yang diberikan kepadanya, kecuali demi mendukung penyebaran dakwah. Kehendaknya untuk memperoleh kerajaan dan kekuasaan hanya demi memerangi kezaliman dan menyeru manusia kepada agama Allah SWT. Baginda mewarisi tahta pemerintahan dari ayahnya, Nabi Daud alaihissalam, ketika berumur 22 tahun. Namun di usia muda ini, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak sedikit pun terpesona dengan kekayaan kerajaannya, malah melihat kuasa yang diberikan oleh Allah sebagai satu tanggungjawab agung yang wajib ditunaikan olehnya. Dengan setiap kisah-kisah Nabi itu, Allah SWT teguhkan hati orang-orang yang mahu mengambil pengajaran darinya. Maka tujuan kisah-kisah itu disampaikan kepada manusia adalah untuk meneguhkan hati. Mengapa harus teguhkan hati dan bukan tubuh badan? Ia kerana menjalankan kerja-kerja dakwah memerlukan hati yang teguh dan kental. Ia bukan bidang bagi orang yang lemah jiwanya. Hati seseorang jugalah yang menerima kalimat kebenaran, memberi respon kepada peringatan Allah SWT, serta tunduk kepada keagungan nasihat yang terkandung dalam Al-Quran. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, nescaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Seandainya bukan kerana Allah SWT, maka tidak ada seorang pun yang teguh pendiriannya di atas Islam. Dan sudah tentulah manusia tidak bersabar terhadap tuntutan kebenaran dan risalah sebesar apapun kemampuan dan kekuatannya. Demikian doa Nabi SAW yang bermaksud, Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Justru kita mempelajari daripada kisah nubuah dan mengambil semangat mereka untuk teguhkan hati. Kisah-kisah ini telah memberi semangat kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Maka setiap Muslim seharusnya mempunyai semangat yang tinggi. Di dalam kisah-kisah Nabi itu juga ada peringatan. Peringatan adalah kepada perkara yang kita sudah tahu, tetapi diingatkan selalu oleh kerana perangai manusia yang sering terlupa. Al-Quran perlu dibaca selalu dan difahami kisah-kisahnya supaya dapat menjadi peringatan di dalam hidup setiap Muslim. Kisah-kisah di dalam Al-Quran mampu menjadi pengajaran dan peringatan kepada setiap orang. Tetapi yang mengambil manfaat daripadanya adalah orang-orang beriman sahaja. Hanya mereka yang mahu mencari kebenaran dan kerana itu mereka boleh beroleh kebaikan daripada kisah-kisah itu. Pada hari kiamat, ketika seluruh manusia dibangkitkan dari kematian, mereka akan membasuh wajah mereka sebagaimana kebiasaan orang yang bangun tidur membasuh wajahnya. Mereka yang hanya tergores sedikit kesalahan jiwanya dapat kembali disucikan. Namun mereka yang telah menghitamkan jiwanya
akan semakin berada di palung kegelapan. Jangan biarkan kegelapan cinta dan dunia fana memperdaya diri, sebagaimana tipu daya penjual dan penimbangnya. Sedarlah dan hilangkan warna gelap dari wajah sendiri. Jangan dibiarkan kegelapan warna beradu dengan warna asli wajah kita hingga menjadi wajah yang sama. Segeralah bersihkan wajah dari kegelapan yang menyesatkan itu. Sesungguhnya di hari kiamat nanti, seorang hamba tidak dapat melarikan diri dari peradilan sehingga menjawab 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana engkau menghabiskan umurmu yang berharga? Kedua, bagaimana engkau melewati masa mudamu? Ketiga, dari mana engkau peroleh dan untuk apa kau belanjakan hartamu? Pada hari dilihatkan segala rahsia. Sememangnya seorang manusia itu banyak rahsia. Banyak perkara yang dilakukan oleh pemimpin, persatuan, parti politik dan sebagainya dirahsiakan daripada orang awam. Kadangkala rahsia itu terbongkar di dunia dan memberi kejutan kepada masyarakat di luar. Namun ada rahsia yang ditutup oleh Allah SWT di bumi, tetapi akhirnya akan terbongkar juga di akhirat nanti. Inilah bentuk hukuman Allah yang paling dahsyat kerana orang itu tidak diberi peluang untuk bertaubat di dunia dan balasan kepadanya di akhirat kelak adalah sangat pedih. Sekularisme dan moderniti telah mempengaruhi masyarakat untuk melihat politik atau kepimpinan sebagai semata-mata ruang untuk mendapat habuan dunia, bukan untuk memikul tanggungjawab mendidik dan memimpin masyarakat kepada kesejahteraan dan barakah. Bukan sahaja pemimpin, malah rakyat jelata juga tidak terlepas daripada hisab di akhirat. Justru setiap Muslim seharusnya berani untuk membongkar maksiat dan kezaliman seperti rasuah atau salah guna kuasa jika beliau takut dengan amaran Nabi SAW yang sangat menggerunkan. Sesungguhnya, jika manusia melihat kemungkaran dan tidak merubahnya, maka Allah akan meratakan kepada mereka azabnya. Azab Allah ini lebih dahsyat akibat kezaliman manusia kerana penyebab kerosakan peradaban dan lemahnya ummah, serta penyebab terjadinya penindasan kelompok yang kuat ke atas kelompok yang lemah. Firman Allah SWT yang bermaksud, dan berapa banyaknya penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain sebagai pengganti. Rasulullah SAW mengkabarkan akan datangnya satu zaman di mana manusia akan menolak orang-orang soleh sebagai pemimpin dan memilih para penzalim dan perosak agama sebagai pemimpin mereka. Dr. Ahmad Al-Mubayyad menjelaskan bahawa fenomena terpilihnya orang-orang zalim dan tertolaknya orang-orang soleh menggambarkan bahawa keadaan masyarakat ketika ini memang sudah rosak dan parah. Kerosakan dari sudut spiritual dan moral mendorong masyarakat untuk menolak orang-orang baik memimpin mereka kerana bimbang kesenangan yang diperoleh melalui salah guna kuasa dan rasuah selama ini tiba-tiba dihapuskan. Fenomena rakyat dan pemimpin yang zalim adalah lingkaran syaitan yang terus berputar tanpa diketahui jalan untuk hentikannya. Maka peringatan Nabi SAW kepada umatnya mesti dijadikan garis panduan setiap Muslim dalam menjalani kehidupan di dunia pada zaman ini. Akan datang pada akhir zaman para pemimpin yang zalim, menteri-menteri yang fasik, para hakim yang melakukan pengkhianatan dan para fuqaha yang berbohong. Sesiapa yang sempat hidup di zaman mereka, jangan dia menjadi wakil, pengutip cukai, orang yang menjaga perbendaharaan dan juga penguasa bagi pihak mereka.